بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Baik, malam ni kita masuk kepada tajuk pengagihan zakat. Golongan yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan golongan yang berhak diagihkan zakat dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Maksudnya, sesungguhnya sedekah-sedekah itu, yakni zakat, hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Huraian tentang golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Dalam ayat tadi Allah sebut zakat ni yang pertamanya untuk golongan fakir. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta yang dapat menampung keperluan makanan, pakaian dan kediamannya. Sebagai contoh, dia hanya mendapat RM3 sehari daripada RM10 yang diperlukannya. Keperluan dia RM10 sehari, tapi yang dia dapat RM3 je. Contoh. Jadi apa yang dia dapat tu, apa yang dia dapat tu sebenarnya tidak mencukupi untuk keperluan dia. Dan yang kedua, miskin. Golongan yang kedua Allah sebut miskin. Miskin ialah orang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk menampung keperluannya. Yang tadi, orang yang fakir tadi tu, dia tak ada harta. Yang kedua ni miskin, dia ada harta tapi tak cukup untuk menampung keperluan hidup dia. Sebagai contoh, dia memerlukan RM10 sehari tetapi pendapatannya RM8 sahaja. Menurut pendapat yang sah, kedua-dua golongan tersebut diberikan zakat yang mencukupi keperluan seumur hidup mereka mengikut jangka hayat yang biasa. Sayugia diberi perhatian bahawa keinginan berkahwin adalah termasuk dalam perkara yang diambil kira ketika menilai keadaan dan keperluan hidup mereka. Maknanya orang fakir miskin, kalau nak kahwin, kita boleh keluarkan zakat untuk. Sebab kahwin juga adalah keperluan hidup, bukan makan saja. Mana kalau fakir miskin, kalau dia nak kahwin pun, kita boleh keluarkan belanja cukup untuk keperluan dia. Saya ingat saya dulu di Mesir ada dia buat perkahwinan cara berkelompok, yang mana perbelanjaan dia menggunakan wang Baitul Mal, zakat, pada golongan yang tidak berkemampuan. Dia buat sekali harum, jimat belanja, dewan yang sama, makanan yang sama, tetamu yang sama. Mas kahwin pun dikeluarkan daripada duit
wang zakat. Baik, itu keperluan. Kalau dia perlukan RM10 sehari, yang dia dapat RM8 je, dah tak cukup. Macam mana dia nak menyimpan? Macam mana nak kahwin? Sedangkan dia manusia juga, perlukan, dia ada nafsu juga, dia perlu kahwin. Tapi pendapatan harian dia tak cukup, dia tak dapat menyimpan, kan? Nak buat pinjaman lagi lah. Siapa bank yang nak bagi pinjam kalau pendapatan dia RM8 sehari? Ini contoh lah. Jadi ini pandangan tiga-tiga ulama yang mengarang, yang menyusun kitab ni. Yang ketiga, golongan yang ketiga ialah amil. Yang pertama tadi fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil. Ini ikut susunan yang disebut dalam ayat Al-Quran. Maknanya yang paling utama yang kita kena fokus adalah golongan fakir. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, dan yang ketiga adalah golongan amil. Amil adalah pekerja yang berjawatan dan pemungut hasil yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan zakat. Mereka ini diberikan ganjaran yang setimpal dengan tugas yang dilakukan, dan tidak boleh lebih daripada itu. Malah tidak harus memberi mereka nisbah tertentu daripada jumlah hasil pungutan mereka. Hal ini adalah kerana tidak terdapat dalil yang mensyariatkan demikian. Mereka hanya pekerja upahan, dan wajarlah diberikan upah yang setimpal dengan tugas mereka. Tapi ada setengah ulama berpendapat bahawa amil ni dia dapat 1/8 daripada hasil zakat. Jadi dia diberi 1/8. Kalau di Negeri Sembilan umpamanya ada seorang amil di masjid daerah Tampin, ada orang bayar zakat dekat dia. Zakat tu lebih kurang 1 juta nilai. Dia pusat zakat, itu zakat perniagaan dia. Pusat zakat terus tolak 1/8 daripada 1 juta tu untuk amil tu seorang. Untung dia boleh sambung belajar. Kaya lah dia. Dia dapat 1/8 setahun tu cukup untuk belanja dia setahun. Tahun yang berikutnya dia nanti je orang tu. 1/8 pada 1 juta, lebih 100,000. Satu 1/8 daripada apa yang dia pungut dah. Yang dia pungut, ya. Itu baru dia pungut seorang, kan? Kalau ramai lagi jutawan bayar kat dia, dia pula jadi jutawan. Dia pula kena keluarkan zakat daripada hasil zakat yang dia dapat. Tapi ikut dalam kitab ni dia kata amil ni hanya dapat upah je. Upah yang setimpal dengan kerja dia. Kalau kerja dia tak sampai 1 hari, dapatlah upah untuk kerja sekerat hari. Contoh, berapa upah yang biasanya diterima oleh seorang pekerja yang gaji hari ni? Contoh orang kerja kontrak lah, satu hari berapa dapat? RM50, RM60, RM70 satu hari. Banyak tu lah kalau ikut dalam kitab ni. Dia dapat upah yang setimpal dengan kerja dia. Kalau dia duduk menyandau je kat surau, kan? Masa bulan puasa, kutip zakat fitrah, menyandau je kat surau, ataupun duduk dekat supermarket, buka satu booth, kan? Pasang satu banting, bayar zakat, ambil zakat. Dia duduk kat meja dekat aircon ni, 1 hari tunggu, pakai songkok. Boleh? Terserah pada pemerintah. Amil ni dilantik oleh pemerintah, bukan kita lantik diri kita sendiri. Tak boleh. Ataupun kita buat mesyuarat agung lantik amil, tak. Ini hak pemerintah. Ikut pemerintah ada. Kalau dia nak orang yang sama, tak ada masalah, boleh. Selalunya dia pilih dari kalangan pegawai syarak masjid. Perempuan boleh? Siapa kata tak boleh?
Nak, mohonlah isi borang. Tapi pastikan taban tu didiami oleh orang kaya-kaya. Income sebanyak. Tapi kalau zakat fitrah sama je, kadar dia RM6, RM7. Kaya ke miskin dia, itulah kadar dia. Dia zakat fitrah, zakat badan. Yang banyak, yang dapat banyak ni zakat perniagaan. Apa dia? Kena ganti. Jadi kalau ikut dalam kitab ni, maka amil ni diberi upah yang sepadan dengan kerja dia. Tak boleh bagi lebih. Yang keempat, mu'allaf. Dalam ayat Quran disebut wal mu'allafatu qulubuhum, orang-orang yang dijinakkan hati mereka. Mu'allaf bila mereka yang baru memeluk agama Islam. Dalam kitab ni dia kata mu'allaf bila orang yang baru memeluk agama Islam. Diharap dengan pemberian zakat akan menguatkan pegangan mereka kepada agama lain, kepada agama Islam. Begitu juga orang Islam yang terkenal dan berkedudukan tinggi di kalangan kaum mereka. Mudah-mudahan zakat yang diberikan dapat menarik minat golongan mereka kepada Islam. Begitu juga orang Islam yang terkenal dan berkedudukan tinggi di kalangan kaum mereka. Saya rasa bukan macam ni ayat dia. Begitu juga orang bukan Islam yang terkenal dan berkedudukan tinggi di kalangan kaum mereka. Mudah-mudahan zakat yang diberikan dapat menarik minat golongan mereka kepada Islam. Itu sepatutnya. Begitu juga orang bukan Islam yang terkenal dan berkedudukan tinggi di kalangan kaum mereka. Mudah-mudahan zakat yang diberikan dapat menarik minat golongan mereka kepada Islam. Sebab ini berlaku dalam sirah, dalam sirah Nabi. Nabi bagi harta ghanimah, barang pasang perang kepada kaum-kaum yang tertentu supaya mereka tak menentang Islam. Hukum zakat sama dengan hukum ghanimah. Seterusnya kepada orang Islam yang berada di tempat-tempat yang berbahaya, untuk melindungi orang lain daripada serangan orang kafir dan keganasan puak melampau, atau yang bertugas memungut zakat daripada penduduk yang tidak dapat dihantarkan amil kepada mereka. Mereka semua diberikan bahagian zakat sekiranya orang Islam memerlukan mereka. Jika tidak, mereka tidak perlu diberikan apa-apa pun. Orang Islam yang berada dalam kawasan perang, kita perlukan mereka untuk bekerjasama dengan, ini dalam suasana perang lah, untuk bekerjasama dengan pemerintah Islam, dengan pihak pejuang Islam. Mudah-mudahan mereka ni boleh memberi maklumat yang berguna. Sebab orang yang berada dalam zon perang ni, kadang-kadang dia boleh berpaling tadah, kan? Banyak dah berlaku perang Iraq, Afghanistan, berpaling tadah. Jadi diharapkan dengan pemberian zakat ni boleh menjinakkan mereka, mengikat mereka dengan Islam. Sebab ini berlaku dalam sirah. Jadi ini termasuk dalam golongan mu'allaf, orang yang dijinakkan hati. Tak semestinya dimiskin. Disebutkan ni orang bukan Islam yang terkenal dan berkedudukan tinggi dalam kaum mereka. Walaupun dia kaya, kita bagi zakat, bukan rasuah, supaya dia jinak dengan Islam. Al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang jinak hati dia, supaya dia jinak dengan Islam. Dia tak lawan kita, dia nampak kita baik. Bukan rasuah. Ada orang kata ini rasuah agama. Tidak, ini bukan rasuah agama. Ini untuk kebaikan agama. Mereka semua ni diberikan bahagian zakat sekiranya orang Islam memerlukan mereka. Kalau tidak, kalau kita tak perlukan mereka, mereka tidak perlu diberikan apa-apa pun. Sebab mereka bukan orang fakir miskin. Kecuali kalau mereka ni fakir miskin, dan orang Islam yang fakir miskin. Ini khusus dalam suasana
perang. Ada banyak hadis ceritakan tentang Nabi bagi zakat ataupun ghanimah kepada kabilah-kabilah yang kita istilahkan sebagai atas pagar. Dia ada perjanjian dengan kerajaan Islam, walaupun mereka musyrik. Walaupun mereka musyrik. Dan ada juga yang mereka ni Islam, tapi mereka ada perjanjian dengan kabilah lain, kabilah musyrik. Jadi orang ni dia tengah-tengah, dia boleh berpaling kepada sini dan dia boleh berpaling kepada sini. Dalam suasana perang, Nabi kata kita kena ikut strategi perang, kita kena banyakkan kawan, kurangkan musuh. Itu strategi. Banyakkan kawan dan kurangkan musuh. Dengan siapa saja yang kita boleh kawan, kita kawan, walaupun orang itu musyrik. Ini asas kepada tahaluf siasi. Tahaluf siasi, walaupun golongan musyrik, walaupun golongan ahli kitab, walaupun golongan Yahudi, boleh kita buat perjanjian dengan dia. Boleh buat perjanjian dengan dia, asalkan dia tidak lawan kepada kita, dan boleh bagi zakat kepada mereka. Kemudian golongan yang kelima, golongan hamba. Hamba yang layak menerima zakat ialah orang yang ingin membebaskan dirinya daripada perhambaan, al-mukatab, iaitu yang membuat perjanjian dengan tuannya yang akan membebaskannya apabila dia dapat memberikan sejumlah harta kepadanya. Hamba ini diberikan zakat untuk menampung kekurangan yang tidak mampu disediakannya. Kalau tuan dia kata, kalau kau nak merdeka, kau bagi aku sekian-sekian banyak harta. Dia nak merdeka, maka dia boleh tuntut wang zakat daripada Baitul Mal. Tapi sekarang ni dah tak ada hamba. Mungkin adalah setengah-setengah tempat yang terpencil. Islam ni dia meraihkan budaya setempat. Contohnya Islam datang di tengah-tengah masyarakat musyrikin Mekah. Masa tu memang dah mengamalkan perhambaan. Islam tidak menentang secara kekerasan, tapi dia menghapuskan secara mendidik. Sebab isu perhambaan ni budaya yang berasaskan kepada pemikiran. Orang masa tu fikir ada segolongan manusia ni yang patut dijadikan hamba. Contohnya golongan yang ditawar dalam peperangan. Ini undang-undang masa tu, undang-undang masyarakat yang diterima masa tu. PBB masa tu setuju. PBB masa tu setuju. Siapa PBB masa tu? Rom dan Parsi. Masa tu Amerika tak ada. Masa tu Amerika dia pakai cawat lagi. Red Indian Amerika. Belum jadi Amerika macam sekarang. Masa tu Amerika tak ada. Yang ada Rom, Parsi. Budaya Rom dan Parsi, siapa yang kalah dalam, siapa yang tertawan dalam peperangan, dijadikan hamba. Jadi Islam datang, dia tidak menghapuskan budaya itu secara kekerasan, secara direct. Bahkan ketika Islam berkuasa, ada kuasa pemerintahan di Madinah, dia tidak menghapuskan secara direct, secara kekerasan, tapi dia menghapuskan secara apa? Siapa-siapa yang melakukan kesalahan dalam agama, umpamanya kafarah, kafarah sumpah, dia bersumpah bohong, maka kafarah dia antaranya membebaskan hamba. Apa lagi? Banyak lagi kesalahan-kesalahan. Umpamanya kalau dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka kafarahnya ialah antaranya membebaskan hamba. Ataupun kalau tak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut dan sebagainya. Jadi itu cara dia, cara mendidik. Cara mendidik. Dalam masa yang sama ditanamkan pemikiran dalam manusia ni semuanya sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
semulia-mulia manusia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa, walaupun dia kulit hitam. Dalam hadis Nabi pada sebut, jika dipilih ketua di kalangan kamu di kalangan orang kulit hitam, maka kamu wajib taat. Jadi Islam dia menghapuskan budaya yang bertentangan dengan kemanusiaan ni secara mendidik. Tak seperti orang Amerika, dia menghapuskan perambaan melalui peperangan, berperang golongan utara dengan golongan selatan di pihak mereka. Tapi bila dah menang, golongan yang menghapuskan perambaan, sekarang ni dia pula yang menghambakan manusia yang lain dengan cara ekonomi, dengan cara macam-macam. Dunia yang negara yang lemah seolah macam jadi hamba dia, kena ikut telunjuk dia, buat macam-macam. Sekarang ni berlaku kat Rohingya, Muslim Rohingya. Kalau lah benda tu berlaku di kalangan penganut agama lain, cepat dia bertindak. Kapal terbang hilang, dia kerahkan armada dia cari kapal terbang yang hilang. Tapi ni nyawa manusia terapung-apung kat tengah laut. Ada yang mati hanyut, dipaksa terjun daripada kapal bagi Malaysia tolak. Malaysia dia ada alasan dia, sebab dah berbelas ribu dah pelaran Rohingya dekat Malaysia. Kerajaan dah tak tertanggung lagi dah. Peruntukan pada tangan kerajaan, jabatan kerajaan pun dikurangkan, menunjukkan kerajaan Malaysia dah kekurangan wang. Nak tanggung tak lagi pelaran Rohingya. Tapi ada berita pelaran Rohingya ni diterima di Aceh, kerajaan Malaysia bagi bantuan di Aceh untuk pelarian Rohingya. Kau boleh tahan lagi lah. Boleh gunakan wang zakat. Dia masuk dalam kategori fakir miskin, dan masuk juga dalam kategori fi sabilillah. Sebab mereka ni mangsa perang, pelarian perang. Tapi PBB tak guna, tak guna. Cuba yang kena itu pelancong dengan mereka, cepat dia bertindak. Kat Sabah sempurna tu kan, kalau ada pelancong dengan mereka, seorang dia kena colik. Habis dia kerahkan tentera dia. Inilah nasib umat Islam. Tapi satu je yang boleh puja kerajaan Turki. Dia hantar tentera laut dia melindungi pelarian Rohingya, bagi bantuan dan sebagainya. Ada yang dibawa ke Turki. Jadi golongan hamba juga layak untuk diberi zakat. Kemudian yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang bermaksud mereka yang dibebani hutang dan tidak mampu melunaskannya. Mereka diberikan harta zakat yang mencukupi untuk melunaskan hutang yang telah sampai tempohnya dan menampung keperluan makan minum, pakaian dan tempat kediaman, dengan syarat mereka berhutang untuk tujuan yang halal. Kalau kalah judi, tak boleh. Hutang ngalong pun tak boleh, kecuali kalau dah sampai tahap kritikal lah, dah sampai tahap diugut untuk dibunuh, maka bolehlah diselamatkan. Tapi dalam setengah kitab kata kalau berhutang tu dia hutang tu untuk tujuan apa? Kalau dia berhutang tu kerana susah, walaupun berhutang dengan along, nak buat macam mana? Nak hutang dengan bank tak layak. Nak bank secara nak berhutang secara Islam dengan koperasi, dengan mana-mana institusi kewangan yang berdaftar, tak layak. Dia tak ada pendapatan tetap, kan? Nak pinjam dengan tekun, kena isi borang merah, kan? Dia tak suka kala merah. Nak pinjam dengan itu, dengan pinjam ini, banyak kerana birokrasi. Yang senangnya dengan along je, tak bayar slip apa-apa. Tak bayar slip apa-apa.
ngalong yang senang. Jadi berhutang tu kadang susah. Itu boleh dimaafkan lagi, walaupun dengan cara riba. Tapi kalau berhutang tu dengan sebab nak buat judi, berhutang tu dengan tujuan yang tidak halal, maka tidak boleh. Termasuk dalam golongan ini ialah orang yang berhutang untuk menyelesaikan angkara yang timbul antara dua pihak yang bersengketa. Justru hutangnya untuk tujuan ini bolehlah dilunaskan dengan hasil zakat, sekalipun dia seorang yang kaya dan mampu melunaskannya sendiri. Bergaduh, ada pergaduhan sehingga merosakkan harta benda dengan jumlah yang besar, dia boleh tuntut pada harta zakat untuk melunaskan hutang akibat daripada kerosakan yang timbul kerana perbalahan. Walaupun dia kaya, dia boleh bayar dengan duit dia sendiri, tapi dia gunakan wang zakat untuk melunaskan hutang akibat daripada angkara yang timbul daripada dua pihak yang bersengketa. Ini kata pengarang kitab. Kemudian yang ketujuh, untuk jalan Allah. Jalan Allah bermaksud sukarelawan yang sedang berjuang mempertahankan umat Islam tanpa imbuhan dan gaji. Mereka dan tanggungannya layak diberikan zakat yang mencukupi selama ketiadaannya, sehingga mereka kembali ke pangkuan keluarga sekalipun mereka kaya. Begitu juga perlu diberikan kemudahan pengangkutan untuk membawa barang-barang dan peralatan perang dan lain-lain bagi membantu mereka berjihad. Contohnya macam kat Syria, kan boleh bagi zakat, tapi masalahnya bukan kata dapat zakat, dapat cercaan lagi, dia label pengganas. Ni yang saya nak marah ni. Mula-mula kerajaan Malaysia buat kempen anti Syiah. Ni pejabat kerajaan ni, Jabatan Agama buat kempen seluruh Malaysia, buat ceramah kat masjid-masjid, ada video, tayangan video. Sebagai pegawai kerajaan, bahaya Syiah. Dia tunjukkan suasana perang dekat Syria, bagaimana Syiah bunuh orang Sunni atas nama dia tu Sunni. Buat kempen anti Syiah. Jadi bila ada kempen macam tu, tentulah ada di kalangan umat Islam kat Malaysia ni yang ada kesedaran, dia faham agama. Bila berlaku perang atas nama agama, Syiah ni kumpulan yang sesat, masuk dalam majlis fatwa kebangsaan bahawa Syiah ni sesat, dikira sebagai golongan yang murtad, terkeluar pada Islam. Berlaku perang antara Syiah dengan golongan Sunni, maknanya perang agama. Walaupun asalnya Syria ni bukan perang agama. Pemerintah Syria, Bashar al-Assad, dia nak pertahankan kuasa, dia zalim, rakyat bangun memberontak. Akhirnya dia cuba menghapuskan pemberontakan, tetapi dibantu oleh golongan Syiah. Hizbullah daripada Lubnan turun, Iran datang bagi senjata. Ada bukti. Bukan sekadar dihapuskan pemberontak, dihapuskan ulama Sunni sekali. Orang tu tak terlibat dengan perang pun, habis dibunuh kanak-kanak. Kalau dia kata nak hapuskan pemberontakan, kanak-kanak ni berontak apa? Kanak-kanak berontak apa? Habis dibunuh. Banyak bukti. Jadi adalah di kalangan rakyat Malaysia yang faham agama, yang pergi berjihad kat sana atas dasar nak mempertahankan saudara Islam Sunni yang dibunuh dengan kejam, diperangi atas nama Sunni. Dah berlaku perang agama antara Syiah dengan Sunni. Jadi mereka ni pergi atas tuntutan agama. Ada hukum dalam kitab. Bila berlaku peperangan di luar negara Islam, maka hukum dia fardu kifayah. Mesti ada di kalangan umat Islam dalam satu negara yang pergi membantu saudara se-Islamnya di negara yang berdekatan, yang berlaku peperangan. Hukumnya fardu kifayah. Kalau berlaku dalam negara umat Islam, maka hukumnya fardu ain. Ini hukum. Dan pihak kerajaan mengakui Syiah ni adalah golongan yang terkeluar pada Islam. Maknanya perang tu adalah perang agama. Buat kempen. Tiba-tiba bila pergi sana,
dilabelkan sebagai pengganas. Bukan sekadar tak bagi bantuan, dilabelkan pula sebagai pengganas. Terpaksa mak ayah dia jawab, dia tak ganas. Dia kata arwah ni, dia kata buka sekolah agama. Bukan Johor, kat Kedah. Ustaz almarhum Ustaz Muhammad Lutfi, Dia meninggal kat sana kan? dia syahid dekat sana. Asalnya sebelum dia meninggal, media sosial angkat dia sebagai pejuang. Ramai yang puji dia. Bila dia dah meninggal pula, Kerajaan Malaysia kata dia pengganas. Tak, saya pun tak tahu nak cakap. Zaman sekarang ni dengan mudahnya fitnah tu bertukar. Orang yang buat benda yang baik, semua nampak benda tu sebagai satu kebaikan. Tiba-tiba dia difitnah dengan fitnah yang jahat, seolah pengganas. Orang ni baik, lembut orang dia. Keluar dalam TV Ustaz. Keluar dalam TV, keluar dalam surat khabar. Masa dia pergi tu tak ada apa-apa. Masa dia pergi tu, tiap minggu dia hantar berita melalui Facebook. Dia ada peminat-peminat dia. Dia tunjukkan suasana perang tu macam mana. Dia tunjukkan macam mana perjuangan dia dengan kumpulan mujahidin yang campur antara bangsa, tak kenal pun siapa-siapa, atas dasar nak mempertahankan saudara Sunni, baik Arab, baik Rusia, daripada Chechen pun ada, daripada Arab Saudi pun ada, satu dunia, daripada Australia ada, daripada Amerika ada, daripada Malaysia pun ada. Mereka bergabung atas niat nak mempertahankan saudara Sunni. Bukan niat nak gulingkan Bashar al-Assad, tak. Nak mempertahankan saudara se-Islam, seagama Sunni yang diperangi dan dizalimi dengan dahsyat. Yang nak gulingkan Bashar al-Assad tu orang Syria sendiri. Dia ada banyak kumpulan mujahidin daripada luar, daripada dalam. Yang nak tumbangkan Bashar al-Assad tu mujahidin daripada Syria sendiri, orang Syria, orang tempatan. Itu biar lantak dia lah, urusan dalaman negara dia. Tapi yang mujahidin yang datang daripada luar ni nak mempertahankan, nak selamatkan umat Islam Sunni yang diperangi secara zalim di sana. Mereka tak terlibat pun dengan perang. Mereka diperangi hanya kerana mereka Sunni. Ada bukti. Tentera Bashar pijak. Sebelum sembelih dia pijak. Dia kata cuba ucap Bashar al-Akbar. Sepatutnya Allahu Akbar. Dia suruh sembah Bashar. Dia kata la ilaha illa Bashar. Ada bukti. Tentera Syria dia kata kau kena ucap tiada Tuhan melainkan Bashar. Tak mau, orang tu tak mau ditembak, dia sembelih. Ada bukti. Antara bukti tu ditunjukkan oleh ustaz ni, Syahid ni. Sebab tu dia pergi perang sana. Dia tunjukkan bukti. Jadi dia perang tu atas dasar agama, tuntutan agama. Tapi dia label sebagai pengganas. Ini sangat-sangat tak patut. Jadi orang jadi keliru. Seolah-olah jihad ni tak ada lagi dah zaman ni. Orang yang terlibat dengan jihad, walaupun jelas perjuangannya adalah nak membela kebenaran, ini tuntutan agama. Dalam Quran banyak ayat tentang jihad. Bahkan dalam hukum zakat pun ada. Boleh dia beri zakat kepada orang yang terlibat dalam peperangan. Fi sabilillah, ni jelas. Ni kitab ni dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Apa guna kitab, apa guna hukum kalau kita tak boleh beramal dengannya? Silat-silat kita bagi sumbangan pada mujahidin, kita pula dilabel pengganas. Kita bayar zakat sebab tuntutan agama. Nanti dia akan huraikan. Kalau dalam satu Qaryah tu ada ke-88 asnaf, maka kita wajib bagi ke-88 asnaf tanpa dicicirkan satu golongan sekalipun. Kalau ada asnaf yang tidak ada, contoh dalam Qaryah kita ni hanya ada 6 asnaf, 2 asnaf lagi tak ada,
Maka zakat yang ada dalam Korea tu kita bagi sesama 6 asnaf. Tapi kalau ada 8 asnaf, maka kita wajib bagi ke 8 asnaf tanpa kita gugurkan satu pun. Mana tahu ada di kalangan orang Korea Aceh ni yang pergi berjihad kat sana, keluarga dia ada kat sini, kita bayar zakat. Macam mana nak bagikan? Dia kata penganas, menyokong penganas. Tak bagi itu hukum, tak bagi berdosa. Ni ada dalam kitab. Jadi confused. Yang terbaik kitab ni dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Tengok. Kalau kitab ni aku yang buat, tak silap, silap-silap aku yang jadi penganas. Ni dalam kitab ada. Ya, untuk jalan Allah fi sabilillah. Jadi kena clear lah benda ni. Kita jangan takut pada kuasa barat. Jangan tunduk. Kata kita ni merdeka. Tengok Brunei tu, Brunei. Bila dia nak laksanakan hudud, pihak hak asasi manusia, pihak barat hentam macam-macam. Kerajaan Amerika hentam, kerajaan Britain hentam, Australia hentam. Dia jawab apa? Kamu kata demokrasi. Demokrasi rakyat Brunei, dia nak kepada undang-undang Islam. Dia nak beramal dengan agama dia. Kami pun tak ganggu agama orang Kristian. Kamu nak buat apa-apa undang-undang yang berkait dengan agama Islam, buat. Itu demokrasi. Jangan ganggu demokrasi untuk negara kami, kita. Jangan risau dengan rakyat Brunei yang hendakkan demokrasi beramal dengan hukum agama Islam. Jangan risau. Kau risau ke tempat kau tu. Kerana demokrasi, kamu menghalalkan pernikahan sama jenis. Ini kata Sultan Brunei. Kerana demokrasi, kamu membiarkan kahwin sejenis hingga rosak masyarakat. Kerana demokrasi, kamu benarkan seks bebas sehingga bapa tak boleh tegur anak yang tidak ada moral. Itu demokrasi kamu. Kami tak ganggu. Tapi kami ni, untuk Brunei, kami nak laksanakan hukum agama kami, yang kami yakin ada nilai-nilai kebaikan dekat situ. Dia tolong hormat demokrasi negara kami. Terus senyap. Pemimpin macam tu lah bagus, tegas. Ini orang acah sikit dah gelabah. Buat kempen anti Syiah. Iran ugut sikit je. Bukan ugut nak perang pun. Iran ugut sikit je, nak tarik pelaburan daripada Malaysia. Oh, gelabah. Terus hentikan kempen. Buat kenyataan. Kita Syiah ni ada yang selari dengan Sunni. Syiah ni tak semuanya sesat. Orang bukan cerita tentang Syiah yang tak sesat. Orang cerita tentang Syiah yang sesat. Bashar al-Assad tu Syiah yang sesat. Kita cerita tentang yang itu. Kan? Apa payah sangat? Biar aku jadi menteri lah. Masuk dalam Facebook. Yang kempen ni kaki tangan pegawai kerajaan, pegawai jabatan agama, jabatan mufti. Bukan jalan-jalan orang. Kalau saya yang cakap, orang boleh tolak. Saya tak ada autoriti dalam bidang agama. Ini pihak berkuasa agama yang kempen. Pergi masjid-masjid. Ada tauliah. Bukan jalan-jalan ustaz. Badan yang diiktiraf, pihak berkuasa agama, cerita tentang kesesatan Syiah. Ada buku dia, keluar buku, dia bagi secara percuma. Saya dapat buku tu. Bahaya Syiah. Tunjuk pula gambar macam mana perang dekat Syria. Dengan tujuan supaya rakyat Malaysia ni tak terpengaruh dengan Syiah. Sebab Syiah dekat Malaysia ni dah berkembang biak. Ada pula kerajaan dapat tangkap yang sokong Syiah ni pergi sana nak jadi hamba seks untuk pejuang Syiah kat sana. Nikah mut'ah. Kan dapat tangkap ke airport budak perempuan yang umur berapa tahun tu? 14 tahun ke berapa tahun?
Dia pergi itu kerana dia dah Syiah kat Malaysia. Bukannya pergi sana nak jadi Syiah. Dia dah Syiah dekat Malaysia. Dari Malaysia ni dia nak pergi sana, kononnya nikah mut'ah. Sebab orang Syiah ni dia buat hadis palsu. Dia kata setitik air mani yang masuk dalam rahim seorang perempuan melalui nikah mut'ah lebih baik daripada orang yang mati syahid dalam peperangan 100 kali. Dia buat hadis palsu. Seolah-olahnya jadi hamba seks mut'ah ni. Mut'ah ni apa? Nikah kontrak. Aku nak kahwin dengan kau sejam, bayarlah. Cubalah macam pelacuran. Aku bayar sejam kita. Lepas tu kita buat hal masing-masing. Ni contohlah. Maksudnya dia lafaz nikah tu kan? Dia lafaz nikah. Kita nikah mut'ah. Kita nikah mut'ah untuk 3 jam. Ataupun kita nikah mut'ah untuk 3 hari, untuk 3 malam. Dia lafaz dia macam tu. Sedangkan nikah ni dia tidak boleh terikat dengan masa. Nikah lah. Kan? Macam mana? Sedangkan nikah mut'ah ni dah diharamkan zaman Nabi lagi. Dah diharamkan. Saya pernah berdebat dengan orang Syiah, orang Melayu dalam Facebook. Dia kata apa? Dia kata mana ada dalil pengharaman mut'ah? Dia kata dalam Quran tak ada. Saya kata dalam Quran memang tak ada, dalam hadis tadi. Dia kata mana ada? Dia kata ada hadis daripada Sahih Bukhari mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar, Umar masih lagi mut'ah ketika dia jadi khalifah. Masa tu Nabi dah wafat. Jadi tidak ada pembatalan hukum nikah mut'ah. Mut'ah masih lagi berjalan di kalangan sahabat, termasuk Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Dia bawa hadis daripada Sahih Bukhari, tapi versi bahasa Inggeris. Saya kata mana kitab asal Sahih Bukhari dalam bahasa Arab? Ini bahasa Inggeris. Wah, dia dah mula gelabah. Maknanya apa? Palsu. Sahih Bukhari dia palsukan dalam versi bahasa Inggeris. Al-Quran pun dia boleh ubah-ubah. Ayat Quran pun dia boleh tambah-tambah, dia boleh kurang-kurang, sampai ada 31 juzuk. Ada kumpulan Syiah, ada mazhab Syiah, Quran dia 31 juzuk. Kita 30, dia 31. Ayatnya lebih 6,000 ayat. Yang kita paling tinggi pun 6,400 lebih. Kalau Quran Majid dulu 6,666. Quran yang dulu-dulu, Quran yang dicetak di India, Quran Majid. Tapi itu tak mengikut kaedah Rasam Osmani, jadi kerajaan suruh bakar. Kita dulu kecil-kecil dulu kan mengaji Quran Majid 6,666 ayat. Tapi bukanlah salahnya Quran Majid ni dari sudut dia tambah ayat, tak. Quran Rasam Osmani 6,400 lebih ayat. Ada yang kata 6,200 lebih. Kat mana lebih Quran Majid ni? Dia lebihnya pada pembahagian ayat tu. Bukan ayat tu lebih. Ayat tu banyak, ada penambahan ayat, tak, bukan penambahan ayat, tapi pembahagian ayat tu ikut kaedah Rasam Osmani. Pembahagian ayat. Contohnya semua ittifaq surah Fatihah 7 ayat. Tapi ayat pertama tu mula pada mana? Ada qiraat mengatakan bermula pada bismillah. Ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Tapi ada qiraat yang lain kata bismillah tu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Jadi dah buang satu ayat, tapi dia tetap kata 7. Mana ayat yang ke-7? Daripada ayat ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Jadi itu pembagian ayat. Itu yang membezakan itu yang kelihatan Quran Majid ni sampai 6,666.
kerana dia tidak mengikut kaedah penyusunan ayat-ayat Quran, kaedah Resam Osmani. Jauh menggabar ni. Kita cerita tentang Syiah tadi kan. Jadi dia menggunakan hadis-hadis yang palsu. Dia palsukan kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan dipalsukan ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu bahaya Syiah. Kemudian yang ke-8, asnaf ataupun golongan yang layak menerima zakat, iaitu golongan musafir. Musafir ialah orang yang dalam perjalanan yang harus. Perjalanan tu adalah perjalanan yang harus, tidak ada unsur maksiat. Atau yang ingin bermusafir untuk tujuan yang diharuskan oleh syarak, sekalipun untuk melancong. Melancong pun boleh. Tapi ada ulama yang khususkan melancong. Kalau melancong pergi tempat-tempat yang diharamkan, contoh pergi tempat melawat tempat-tempat sejarah bangsa-bangsa yang dilaknat dalam Al-Quran. Contoh Fir'aun. Contoh apa lagi? Kaum Ad dan Samud. Ulama kata kalau berziarah pergi tempat-tempat macam ni, ini adalah musafir yang dilarang oleh agama. Maka ada ulama yang mengatakan kalau pergi tempat-tempat macam ni tak boleh, tidak boleh tidak layak untuk terima rukhsah dalam agama. Contohnya solat musafir tak boleh. Dan maknanya tak boleh juga terima wang zakat jika dia betul belanja. Apa dia? Beijing tak apa. Melancong untuk melihat kesan-kesan sejarah yang berkait dengan ketamadunan manusia, itu tak mengapa. Tapi yang dilarang oleh ulama ni, pergi tempat-tempat sejarah bangsa-bangsa yang dilaknat dalam Al-Quran. Ada ulama kata haram lah. Piramid tu dia, piramid. Ada ulama kata haram. Pergi piramid tak boleh. Ada ulama kata haram. Kalau kita pergi untuk melihat ayat Quran ada sebut, fanzuru kaifa kana aqibatul muttaqin. Maka lihatlah bagaimana akibatnya untuk orang-orang yang bertakwa. Mana kita melihat kesan-kesan sejarah orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran tu, untuk kita mengambil iktibar daripada takwanya. Itu dibolehkan. Tapi kalau kita melihat tempat-tempat tu untuk berbangga, hebatnya piramid ni, hebatnya Firaun ni, patutlah dia mengaku dia jadi Tuhan, kita berbangga dengan itu yang tak boleh. Itu yang ulama kata tak boleh. Tapi kalau kita tengok bangkai Firaun tu, kita kata padan muka kau, kata. Inilah akibat pada orang yang engkar kepada perintah Allah. Allah utuskan Nabi, Allah utuskan Rasul berapa banyak di kalangan mereka sendiri, bagi inzar, bagi peringatan, siap dengan mukjizat sekali. Kita umat akhir zaman ni langsung tak dapat tengok mukjizat. Yang kita dapat tengok mukjizat secara maknawinya, Al-Quran, kan? Tapi mukjizat dalam bentuk perkara luar biasa kita tak tengok pun. Bagaimana para sahabat dapat tengok air terpancut daripada celah-celah jari Nabi. Kita tak dapat tengok pun bagaimana para sahabat dapat tengok Nabi belah bulan tu, belah dua. Macam limau sangkis terbelah dua. Kita tak dapat tengok. Kita tak dapat tengok pun bagaimana Nabi Musa diturunkan hidangan daripada langit selepas selamat daripada diburu oleh Fir'aun. Fir'aun buru kan Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya sampai tengah laut, tenggelam. Allah tenggelamkan Fir'aun. Nabi Musa selamat dengan para pengikutnya. Kemudian dia orang lapar, Bani Israel. Dia kata, wahai Musa, kata kau mintalah hidangan, mintalah makanan daripada Tuhan kau. Perangai Bani Israel. Yang kau ikut Musa ni kenapa? Kalau Tuhan Musa bukan Tuhan kau ke? Kan? Macam tu ayat dia, kau orang hajau, kan? Tapi Nabi Musa pun dengan belas kasihan dia pun minta dengan Allah Ta'ala.
dapat hidangan daripada langit. Kita tak dapat tengok pun. Dia orang ni dapat tengok, Firaun dapat tengok mukjizat para nabi, tapi engkar juga. Kaum Ad dan Samud pun dapat tengok mukjizat daripada nabi yang diutuskan kepada mereka, pun engkar juga. Patutlah Allah hapuskan mereka. Kita ni Allah bagi tangguh. Allah bagi tangguh. Kita buat maksiat, buat dosa, Allah bagi tangguh. Kalau Allah bagi bala bencana pun, Allah tak hapuskan semua sekali. Macam kaum-kaum yang Allah bagi sikit je. Bagi tsunami dekat Aceh, bagi sikit. Bagi banjir dekat Pantai Timur, dekat Kelantan, dekat Pahang, bagi sikit. Gempa bumi bagi kat Nepal, kan? Allah tangguh. Sebab patutlah kita ingkar, kita degil. Sebab kita tak nampak mukjizat yang dalam bentuk hissi, kan? Kita hanya dapat melihat mukjizat dalam bentuk maknawi, Al-Quran tu. Itu pun kalau kita baca. Kita tak baca, itu pun kalau kita faham, baca dan faham. Kalau kita tak faham, sebab tu Allah tangguhkan. Dan kerana kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musafir, orang yang musafir bukan dengan tujuan maksiat, musafir yang diharuskan oleh syarak, maka mereka ni kalau terputus belanja, mereka berhak untuk dapat zakat. Demikianlah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pemberian zakat terbatas kepada mereka sahaja dan tidak boleh diagih-agihkan kepada yang lain. Kalau yang fakir ni si Ahmad, maka Ahmad saja yang layak. Adik-beradik dia tak layak terima zakat. Hanya mereka saja. Orang individu sahaja. Tak boleh diagih-agihkan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sadaqatu lil fuqara. Yang bermaksud sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Perkataan innama tu kalau orang belajar bahasa Arab, innama tu maksudnya hanya senya. Maknanya hanya orang-orang yang disebutkan selepas tu. Hanya orang itu saja yang layak untuk terima zakat. Perkataan sedekah dalam ayat tersebut bermaksud zakat fardu. Zakat fardu. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, faridatan minallah, ketetapan ataupun wajib, kefarduan yang datangnya daripada Allah. Sebab ada sedekah yang disebut dalam Quran dan sunnah yang membawa maksud sunat. Kita sedekah kan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu contoh. Perumpamaan orang yang infak pada jalan Allah. Umpama orang yang menanam sebiji benih. Daripada benih itu tumbuh satu pohon yang mempunyai 7 dahan. Setiap dahan mempunyai 100 biji benih yang lain. Itu perumpamaan orang yang sedekah. Sedekah yang macam mana? Sedekah yang sunat. Bahkan Allah boleh melipat kali gandakan lagi bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya satu sedekah yang kita keluarkan pada jalan Allah, infak pada jalan Allah. Ulama kata, ada ulama yang uraikan infak ni ada 2. Satu infak wajib, satu infak sunat. Infak wajib namanya zakat. Infak sunat namanya sedekah. Sama ada kita bayar zakat ataupun kita sedekah yang sunat, maka kedua-duanya masuk dalam kategori infak fi sabilillah, infak pada jalan Allah. Walaupun kita bagi pada fakir miskin, ia dianggap infak pada jalan Allah. Walaupun kita bagi pada amil, kita bagi pada orang yang berhutang, kita bagi pada orang yang musafir yang butuh belanja, kita bagi kepada hamba yang nak merdekakan diri, dia tetap dianggap infak pada jalan Allah. Cuma yang tu sunat. Walaupun disebut innamas sadaqat, hanya saja sedekah itu
Tetapi di hujung ayat tu Allah sebut fariidatan minallah, wajib. Fariidah tu maksudnya wajib, ketetapan yang fardu yang datang daripada Allah, menunjukkan bahawa perkataan as-sadaqat pada permulaan ayat itu menunjukkan bahawa sedekah itu adalah zakat. Adapun sedekah yang bukan zakat, iaitu sedekah-sedekah sunat, ia harus diagih-agihkan kepada golongan yang lain. Kita nak bagi pada golongan yang lain pun boleh. Contoh, si Ahmad, dia merupakan asnaf fakir miskin, kan? Kita nak bagi Ahmad. Tapi anak-anak dia tak masuk dalam asnaf. Kita nak bagi Ahmad dengan anak-anak dia sekali. Untuk sedekah sunat, itu tak apa. Jangan melopong sangat, Kak. Berjaya zaman melopong dia dengar. Saya dah habis ayat, baru dia tutup dulu. Berjaya sangat. Tapi bagus. Dia menghayati. Dia terus masuk dalam hati. Bagus. Pandai mengangar kabur. Jadi itu berkenaan dengan asnaf zakat. Cara pembahagian zakat kepada mereka yang berhak. Ini insya-Allah kita sambung minggu depan, sebab saya tengok masing-masing dah menguap dan dah tengok jam. Siapa tengok jam? Okay, kalau ada soalan silakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya tangguh minggu depan. Tak apa kaitan IS tu dengan kata jual kat sekolah, IS. IS ni adalah singkatan daripada Islamic State. Islamic State ni istilah ni datang daripada pihak Amerika dan pihak Barat, merujuk kepada golongan yang nak menegakkan negara Islam. Kalau orang Arab dipanggil Daulah Islamiyah, golongan yang menegakkan Daulah Islamiyah, yang merujuk pada pejuang yang menegakkan yang mengisytiharkan negara Islam di Iraq, di beberapa wilayah di Iraq dan selatan Syria. Golongan ini menimbulkan banyak persoalan dan kekeliruan. Yang pertama, dia kata dia menegakkan negara Islam, tetapi dalam masa yang sama dia memerangi golongan mujahidin yang Sunni, yang memerangi pihak berkuasa Syria yang Syiah, dan mereka mengkafirkan golongan mujahidin yang tidak berbai'ah ataupun yang tidak mengiktiraf mereka sebagai khilafah Islamiyah. Dia isytiharkan dia tegakkan khilafah Islamiyah yang telah roboh ataupun yang telah runtuh pada tahun 1924 dengan berakhirnya khilafah Uthmaniyah di Turki. Dia kata dia nak tegakkan balik khilafah Islamiyah. Dia isytiharkan siapa khalifah dia. Nama khalifah dia, gelaran ni dia sebut Abu Bakar apa entah nama. Nama dia bukan Abu Bakar, tapi dia menggunakan gelaran Abu Bakar sebagai khalifah kepada IS ni. Jadi banyak golongan Islam, para ulama yang mengatakan IS ni kejam. Dia mengkafirkan orang dan dia membunuh sesuka hati. Walaupun mereka cuba menjawab balik hujah-hujah tu, dia keluarkan banyak video yang sampai kat Malaysia ni. Di Indonesia ada pihak yang menterjemahkan video-video itu ke dalam bahasa Indonesia yang boleh difahami oleh orang Malaysia, dia hantar kat banyak dalam laman sosial, contohnya Telegram, Facebook, kumpulan-kumpulan ni menyusup dalam grup-grup Telegram Malaysia, banyak. Dia masuk dalam grup-grup agama. Dia post video-video daripada golongan IS. Jadi kita mengambil sikap pertengahan. Mengambil sikap pertengahan. Yang pertama, kita kena melihat dari sudut dasar mereka. Dari sudut dasar mereka tegakkan negara Islam, tapi dalam keadaan banyak hukum Islam yang mereka langgar. Apa hukum Islam yang mereka langgar? Tawanan perang. Tawanan perang dalam Islam tak boleh dibunuh.
Ini mereka sembelih. Walaupun pada peringkat awal mereka kata itu fitnah, dilakonkan dekat studio Hollywood. Kononnya yang disembelih itu adalah patung. Buktinya semua tawanan yang disembelih itu botak. Kan? Dia kata Hollywood. Memang ada Hollywood buat filem macam tu, dia nak fitnah. Betul. Dia nak fitnah pada golongan pejuang Islam yang tulen seperti Taliban dan sebagainya. Tapi banyak video yang membuktikan mereka bunuh orang betul. Dia sembelih orang. Orang tu tak botak. Orang tu boleh bercakap. Dia siap boleh tanya lagi orang tu. Dia deritkan ramai. Dia dah siap galikan parit. Letak leher dekat parit tu. Dia suruh bai'ah kepada khalifah mereka. Tak nak bai'ah, dia sembelih. Ada yang ditembak. Tembak orang, bukan patung. Banyak bukti. Dianggap orang yang tak nak bai'ah ni kafir. Mereka sebut sebagai golongan murtaddin, orang yang murtad. Senang-senang nak murtadkan orang. Jadi ini bercanggah dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka kata mereka ni sunni, tapi mereka bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tak nak bai'ah, mereka kata kafir. Dengan sebab kafir itu mereka bunuh, murtad. Jadi mereka lebih banyak fokus kepada golongan-golongan Islam yang tak nak bai'ah kepada mereka, daripada memerangi golongan Syiah dan golongan boneka mereka. Jadi kita ambil sikap berhati-hati. Kalau mereka kata mereka ni golongan yang nak menegakkan Islam, khilafah Islam, maka kena buktikan dengan perbuatan, bukan dengan cakap. Jadi kita jauhi perkara-perkara macam ni. Dan kerajaan Malaysia pun dah isytiharkan mereka ni adalah golongan pengganas, dan kita tidak dibenarkan dalam sudut undang-undang untuk memberikan apa-apa sokongan ataupun respon kepada golongan IS ni. Majlis Fatwa Kebangsaan pun dah keluarkan kenyataan berkenaan dengan IS ataupun ISIS. Dia banyak cakap. Jadi kita elakkanlah benda-benda macam ni. Kalau golongan tu betul-betul jalan ikut jalan Islam, contoh macam sebahagian rakyat Malaysia yang pergi berjihad dekat Syria untuk melawan Syiah, mempertahankan saudara-saudara Sunni yang dizalim, itu tak apa. Mereka betul-betul perangi orang yang berperang, yang terlibat dalam perang. Tawanan mereka tak bunuh. Sama ada taubat ataupun dibawa ke pusat tahanan. Mujahidin dia tak bunuh tawanan, kecuali kalau perisik. Jadi elakkan diri daripada IS ni. Kita tidaklah sampai peringkat kita nak kata IS ni kafir, tak. Cuma pegangan mereka, perbuatan mereka bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada ulama kata mereka ni khawarij. Itu yang mengkafirkan orang yang tak sependapat dengan mereka, tak sefikrah dengan mereka. Kita tak naklah gelar dengan gelaran yang macam ni. Soal akidah mereka serah kepada Allah Ta'ala, tapi perbuatan mereka banyak yang bercanggah dengan hukum Islam, pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada soalan lain? Ini dah bawa ayam apa semua ni? Dia tutup, dia tak boleh cakap. Dah tak boleh cakap pergi dah. Jadi kita sama-sama tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samii'ul 'aliim. Allahumma barik sahibi hadzal ta'am warzuqhum minal halal wa jannibhum minal haram
ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.